Punggung hamster. Aku tahu, bunyi ni memang kelakar kan. Ada ke orang obses dengan punggung hamster? Ya, benda ni memang betul. Memang orang Jepun obses dengan punggung hamster. Siap ada gelaran lagi. Gelaran dia Hamuketsu. Maksud dia punggung dan hamster. Nak lagi pelik, diorang ni siap buat buku lagi tentang Hamuketsu ni ataupun punggung hamster ni, dan sudah terjual sebanyak 40,000 naskah buku tentang Hamuketsu ni. Diorang ni siap ada komuniti lagi tau. Komuniti dekat Facebook. Facebook khas dibuat untuk kongsi tentang Hamuketsu ni. Memang ramai follower-follower dia just nak bercerita ataupun kongsi gambar-gambar punggung hamster ni. Korang boleh check dekat Facebook, banyak page-page tentang Hamuketsu ni. Tapi kalau korang nak tengok betapa obsesnya orang Jepun dengan punggung hamster ni, korang boleh tengok buku pertama tentang obses Hamuketsu ni, iaitu Kawaisanye Monzetsu Hamuketsu. Buku ni memuatkan sebanyak 72 keping gambar punggung hamster yang menarik, yang comel lah, yang cute-cute tu. Dan dah terjual sebanyak 7,000 salinan dan diorang terpaksa cetak lagi disebabkan atas demand yang tinggi. Means ramai gila yang minta untuk buku tu dicetak lagi, dibuat lagi sebab diorang nak beli, sebab obsesnya Jepun ni dengan punggung hamster. Kalau korang macam mana? Ada ke obses dengan punggung hamster? Kalau obses dengan hamster tu okey lah, hamster. Sebab keseluruhannya hamster. Ini spesifik punggung hamster je. Apa pendapat korang?